Sekarang kita pergi dekat classwork, klik dekat classwork, ada sesuatu yang baru dekat sini. Okay, kita ada magic activities, klik dekat sini, magic activities ni. Okay, anda mendapatkan create student lead activities, macam ni lah. Okay, sekarang ni saya nak buat, saya bahasa Melayu tau. Okay, saya cikgu bahasa Melayu. Okay, kita tengok kat sini, Canva sebenarnya dia faham bahasa Melayu. So let's say kita buat dekat sini, topik student, perbezaan antara kata nama dan kata nama khas. Okay, macam ni. Grade ni, okay, let's say kita ambil lah, saya pun tak pasti sebenarnya, saya tak berapa pandai ni. Okay, ambil yang ni. Okay, subjek ni mungkin saya fikir language lah, bahasa. Oh, tak ada kat sini, pandai lah. All typekan language. Okay, apa yang ada, bubuh je. Okay, learning purpose ni pilih kat sini, nak understand ke, apply knowledge ke, bla bla. Sini, you tengoklah macam ni kan. Okay, katakanlah kat sini saya nak dia understand. Klik yang ini. Okay, kita terus continue. Kita tengok apa yang Canva boleh offer. Apa-apa pun terlebih dahulu, sorry sebab bunyi audio pada hari ini bunyi bising dengan kipas. Okay, jadi dia akan keluar macam ni, nouns pronouns, sebab dia akan bagi dalam bahasa Inggeris. Okay, choose activity to generate. You all boleh pilih dekat sini apa yang ada. Okay, katakanlah saya ambil yang ni. Okay, ambil ni saya akan generate. Okay, ni saya guna tau. Yang macam ni saya dah tengok kan. Okay, sekarang kita cuba kat sini sebab saya buat tutorial dia. Okay, apa-apa pun saya buat tutorial ni pun dalam Canva menggunakan ni. Okay, studio kita. Okay, kita back balik. Mana tadi? Okay, ni Okay, kat sini kita generate. Okay, activity library yang kita pernah buat tadi. Okay, so dia akan kat sini satu activities generated. Kita open. Okey, tada! Dia ada dekat sini lah seperti yang anda nampak. Okey, kita dapat kat sini. Double click or double tap this to edit. Macam itulah, boleh edit dekat sini. Kejap Okey, kat sini kalau nak edit apa-apa kat sini, kalau tak nak, kita pangkahkan saja. Okey, ini kita ada guide, teacher guide, bla 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 kat sini. Tu interact ke whatever, pandai-pandai lah. Okey, kat sini delete this section before sharing with student. Kalau dah tak nak, kita delete. Okay, handphone delete lah kan, kita tak nak, delete je lah kan. Okay, katakan dekat sini, alamak, dia dalam bahasa Inggeris kan. Okay, jom kita cuba. Kita klik sini, tambah ni, kita ada magic right. Okay, kita cuba, kita typekan sini. Okay, translate maklumat ini dalam bahasa Melayu. Okay, kita tengok dia offer macam mana. Okay, kita tengok sekejap. Okay, dapatkan dia bagi kat sini, bla 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 bla, kelebihan, ini. Okay, katakan kita insert. Kita insert sahaja. Kita dah nampak kat sini. Okay, nampak kan? Okay, katakan ni, maklumat mengenai kata nama, ini in this activity, dalam, kan, nampak? In this activity, bla 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 bla. Okay, ni dah ada perbezaan. Kan? So, mungkin anda boleh ambil dekat ni, anda boleh padamkan yang mana anda tak nak tu, kita delete, kita ambilkan. Apa yang akan anda pelajari, nampakkan dekat sini kan? Here's something you will learn. Anda boleh nampak kat sini. Kan? Okay, so you all bolehlah edit yang mana yang anda rasa perlu edit kan, macam ni kan. Tambahlah. Dekat sini dia dah bagi. Cuma you perlu edit sahaja. Saya dah cuba. Inilah masanya anda boleh cuba. Okay? Dapat sesuatu? Follow for more.